hari saya duduk dekat rumah ni melanguk tak buat apa-apa. Saya stres, awak tahu tak? Awak nak stres apa, Aminah? Awak kena jaga 24 jam. Makan minum awak pun orang lain yang handle. Awak tak perlu nak buat apa pun lah. Awak ni memang betul pentingkan diri awak je kan? Tak pernah nak fikir tentang orang lain langsung. Awak ingat sebab ada orang yang jaga saya 24 jam dekat sini, saya akan okey? Bukan itu maksud saya. Habis tu? Apa maksud awak? Awak tahu tak? Awak tu yang selfish sebenarnya. Selama saya dah berpantang dekat sini, berapa kali awak datang sini jenguk saya? Cakaplah, kenapa awak diam? Awak kenapa ni? Kalau saya nak mula mengajar balik. Kalau awak mengajar, siapa nak jaga Fakihah ni? Mami kan ada. Dia boleh tengok kan? Tak boleh. Awak kena jaga Fakihah ni sekurang-kurangnya sampai umur dia 6 bulan. Lepas tu kalau awak nak pergi mengajar, pergilah. Okey? Aisyah nak tidur lah. Ya, sayang. Ibu ada. Sorry. Aku ada kawan. Dia nak jumpa kau. Kita jumpa dia nak? Nak jumpa aku? Kenapa dia nak jumpa aku pula? Adalah kawan aku ni. Dia nak cakap pasal madrasah. Kita jumpa dia nak? Ha? Kalau dia datang sini tak boleh ke? Aku ni anak 2 orang tau. Aisyah ni tak habis nak minum sudu kan sayang? Aku tak larat lah nak keluar.